Hi guys, welcome back. Okay guys, thank you kepada siapa yang selalu support Fifi punya video dan channel. Okay, untuk video kali ni guys, Fifi buat kelainan sikit. Sepenuh birthday Fifi akan jadi security guard. Okay, nak tengok macam mana Fifi jadi security guard? Stay Fifi punya video. Ni Fifi baru nak gerak pergi ke tempat yang Fifi akan jadi security guard nanti. Okay, kita akan cuba pengalaman baru dan buat kelainan sikit untuk video kali ni. Ni Fifi singgah 7 kan, kita beli bekalan untuk nak menjaga malam ni. Tengah-tengah malam tadi kan mesti lapaknya kan. Dan ni kita cari benda-benda yang boleh munyah malam ni. Okey, kita tengok apa yang boleh. Okey guys, ni Fifi baru sampai dekat tempat yang Fifi akan jadi pengawal keselamatan malam ni. Tu nampak, belakang tu pun ada pengawal. Lepas tu ni ni dia punya bangunan-bangunan dia lah belakang ni. Okey, seram juga lah. Bila malam ni dia rasa lain, dia rasa seram tu, seram sejuk tu lain. Tak apa, kita baca ayat kursi sikit lagi kan. InsyaAllah lah tak ada apa. Okey, sampai jam 12 malam dah ni. Okey, hampa tengok jam Fifi 11.52. Okey, malam ni Fifi baru nak start menjalankan tugas sebagai seorang security. Tapi bukan Fifi seorang, Fifi dengan mak Fifi. Malam ni mak Fifi akan memberi tunjuk ajar sebagai macam mana nak jadi seorang security. Mak Fifi ni dah pengalaman lah, dah lama dah kerja sebagai seorang security ni. Jadi malam ni Fifi akan follow mak Fifi lah, bagaimana macam mana nak kunci jam nanti. Kita tengoklah sepanjang shift malam ni apa yang akan berlaku. Okey, pagar ni kena dalam keadaan sentiasa tertutup mana. Okey, baik. Okey, pagar kena dalam keadaan tertutup. Okey, tak tentulah kalau tertutup Magina-gina nak lari macam mana? Nak lompat pagar ni pun tinggi juga. Tak apa, kita tawakal lah ni. Tak ada apa yang terjadi, insyaAllah. Okey, pagar ni pun boleh tahan juga ni, dia kena buat lain dah pagar ni pun dah. Tutup. Okey, pagar kita kunci dah, settle. Tak lagi dalam pukul 2 macam tu tak lagi, tapi kunci jam. Ni yang kita beli tadi ni. Okey, Maggi kari. Belum beli dah Maggi kari ni. Ni Koci flavor walnut. Ni video kali pertama nak try ni. Ni latte. Ni wajib latte untuk nak jaga malam kan. Habis dah pinggan. Tu dia dalam-dalam duk tak mau tadi tu. Mau ke badan tak sanggup. Aduh, dalam-dalam duk tak mau habis. Air panas ke ada? Oh, tak ada air panas? Oh, Allahu Akbar. Beli saja. Malam tu ke ada ayat panas apa kat sini. Ada bilik tu tapi tak ambil sini. Tu. Seram ikut bilik tu noh. Tak puas tak ikut lah, tak puas mai tu. Kita makan koci je dah malam ni. Entah nak tunggu pagi. Okey, sebelum kita nak menjalankan tugas, kita kena pastikan, kita kena pastikan torchlight ada. Okey. Ni torchlight ada. Okey, torchlight ada, okey. Torchlight pastikan menyala. Torchlight kena pastikan menyala, okey. Okey. Ni hang panggil apa? Walkie-talkie. Walkie-talkie lah. Okey. Bola satu pada bola dua. Bola satu daripada bola dua. Okey, kita kena pastikan berfungsi, okey. Okey. Walkie-talkie pastikan berfungsi. Lepas tu yang ketiga, okey, contoh. Okey, contoh wajib ada. Yang ni contoh, anything happen, dia makan tak habis. Okey. Jadi jom kita jalankan tugas. Okey, sebelum tu nak beritahu baju ni memang pattern ni, memang cutting macam ni, okey. Memang cutting macam ni. Dia nampak macam lembut sikit lah, tapi memang cutting macam ni kan. Okey, jangan ada gelap.
Lah ni pukul 2 pagi. Okey. Nampak? Pukul 2.07. Okey. Lah ni Fifi jalan nak pergi kunci jam. Okey. Dia punya suasana dia tu lain macam lah. Dia apa? Tengah-tengah malam ni. Tak tengah-tengah malam dah pagi lah, 2 pagi kan. Dia punya rasa tu lain macam. Ni. Fifi jalan tengah nak pergi kunci jam. Fifi ikut mak Fifi lah kan. Fifi ikut mak Fifi. Fifi bukan tahu macam mana cara-cara nak kunci tu, tak pernah. Ni kali pertama ni. Kali pertama jalan nak main macam mana nak tengok cara kunci jam. Main kat belakang tau. Ni macam ni bunyi dengan bunyi binatang, dia punya rasa sunyi dia tu lain macam tu. Oh. Ni tempat kunci jam. Tahu nak mak tempat kunci jam? Belakang ni tu. Ni. Puan satu. Oh ni checkpoint 1 yang ni. Tak ni checkpoint 1. Nampak? Kat sini checkpoint 1. Okey, dah settle. Okey, alright. Checkpoint 1 dah settle dah. Okey, sini gelap sikit. Lupa buka lampu. Okey, kita pergi checkpoint seterusnya. Ni pukul 2 pagi ni. Kita tengah duduk berdiri dekat tengah-tengah bangunan ni. Kan, di tengah lapangan ni, bangunan ni. Okey. Dia punya rasa dia tu lain macam. Dia punya kesunyian dia tu, rasa sunyi ni. Sebenarnya kerja sebagai seorang security ni bukan senang kan. Kita nampak je mudah duduk-duduk je kan. Sebenarnya tengah kita duduk seronok lena di rumah. Mereka di sini tengah duduk bekerja kan. Tengah duduk standby bekerja kan. Lain macam bila jadinya Fifi dapat ambil pengalaman lah. Pengalaman macam mana sebagai seorang security kan. Macam mana mereka punya kerja mereka, macam mana merasai alam pekerjaan mereka tu. Okey, yang ni checkpoint kedua. Checkpoint kedua apa ni? Okey, ni checkpoint kedua yang ni. Ni nak. Tu pula kat ni. Ni. Belah kot mana kot ni? Kot ni. Kat ni. Ni. Lagi. Kali lagi. Dah. Okey. Semua ada 4 checkpoint mak? Semua ada 4 checkpoint. Okey, jom. Jadi kita kena pergi, ada lagi 2 checkpoint lah. Ketiga dengan keempat. Jom. Malam ni Fifi boleh lah ambil peluang, boleh teman mak Fifi malam ni kan. Teman dia buat kerja malam ni. Okey, ni checkpoint yang ketiga. Okey, so ni. Okey. Habis. Alright, lulus. Okey. Okey, jom mak. Okey. Okey, checkpoint seterusnya. Checkpoint keempat yang kelas sekali. Checkpoint keempat mana depan sekali ya? Ni. Ni mas seorang-seorang nak main kunci jam ni pakai nak main kunci jam ni nama dah. Pakai dok lah Fifi mas seorang-seorang lagi. Nampak betul ya. Lain macam tengah malam macam ni nak main kunci jam seorang-seorang. Okey, kita sampai dah checkpoint yang keempat. Ini dia. Ni checkpoint yang keempat ni. Okey. Ni checkpoint keempat. Oh dia pulang macam tu ya nak? Pulang macam tu. Okey, jom settle. Ni dia punya kunci dia ni. Ni kunci dia. Kunci dia akan ada dekat checkpoint, setiap checkpoint. Jadi kita kena main kunci. Okey. Dia ibarat macam kita melawat tengok kawasan lah. Tu tujuan yang buat kunci ni. Kita kena ronda setiap kawasan-kawasan yang ni kan. Okey. Settle 4 checkpoint. Okey. Ingat ke ada orang cuba nak menceroboh kat ni kan. Okey guys, shift Fifi pun dah nak habis dah. Dah pukul 7 lebih dah. Okey, mata pun berpinak dah ni kan. Tak boleh nak lena. Inilah tanggungjawab seorang security guard. Besar tanggungjawab dia kan. Besar tanggungjawab dia. Tidak tak boleh kan. Nak kena berjaga-jaga, takut kot ada penceroboh ke apa ke. Okey, Fifi dah merasai bagaimana jadi seorang security guard ni. Jadi Fifi tahulah macam mana. Okey, sampai di sini saja video Fifi sebagai seorang security guard. Jadi Fifi nak minta tolong apa? Tolonglah share, subscribe video Fifi ni kan. Bukan senang Fifi nak jadi seorang security ni tau. Tidak pendok lagi ni. Mata pun berpinak dah ni.
Ni Fifi nak balik ni terus loop ni. Okay, thank you yang selalu support Fifi punya video yang channel. Kita jumpa di next video. Peace. Baik tahu kat sini lah. Silap lah. Allah Allah.